ucapkan terima kasih berbanyak kepada BE International, okey, dan kepada kita punya founder Mr. I.R.E. Swetson dan juga Madam Ho Hui Chin. Mereka menyediakan satu platform yang cukup luar biasa, okey. Dan juga kepada terima kasih B kepada Barisan Upline Lead Mentor Upline, RCCA Emilia, RCCA Cik Min and Dr. Lee, dan juga Sifu dan Simu kami, RCCA Chong Chian dan juga Madam Tan Li Eng. Mereka inilah mentor yang sangat luar biasa, menjadikan B orang biasa kepada RCCA pada hari ini. Terima kasih mentor. So, nama B Arabi Yusof. Permulaan karier B sebenarnya bekerja makan gaji ya. B bekerja di insurance broker sebagai account assistant selama 6 tahun. Dan lepas tu B join buat business, okay. So mulalah bukanya Arabi Bakery, okay. So selama 18 tahun juga. Pelbagai onak, duri, ranjau semua kami hadap, okay. Dan yang paling teruk adalah sewaktu pandemik. Memang teruk sampai kami terpaksa tutup bakery kami. Income yang kami ada memang hanya cukup-cukup makan untuk kelangsungan hidup saja. Sampailah suatu hari kawan MRSMB Emilia datang memperkenalkan Alora kepada B. Waktu tu B memang ada masalah sakit tapak kaki, okay, memang B perlu. Tapi ialah kami tak ada duit. Bagi tahu Usairi cakap scammer ni. Kan? Tapi B perlu. Tapi tahu tak, isteri ni bijak sikit. B ada duit selit. B ada duit selit. Tapi itulah last 1,000 B ada. Last 1,000. So, kalau anda semua, kawan-kawan semua ada 1,000 last, sanggup tak anda invest, beli seluar legging hitam? B sanggup. Sebab apa yang B nampak adalah bukan hanya peluang untuk sihat, tetapi peluang untuk jana income. Di sinilah bermulanya perjalanan 1,000 turn to 1 million di B International. B ambil masa tak lama. Setelah 2 jam B dapat rasa kebaikan Alora. Masa tu inilah mentor B, Cik Min. B dengan Cik Min ni kata Usairi dah macam lover. Pagi, petang, siang, malam call. B nak cepat-cepat berjaya. B nak cepat berjaya sebab B nak buktikan B dah tak ada peluang. B cuma tinggal 1,000 tu saja. So daripada situ B berusaha sehinggalah selepas 7 bulan B menjadi DCA. Wow, duit selit Ikut para husband semua. Okey, saya Muhammad Darul Usairi dikenal dengan bayi 16 tahun dekat sektor perbankan sebelum saya decide untuk keluar daripada bank untuk buat bisnes sendiri. Asal minat jadi kerjaya, jadikan income. Saya memang minat motorsport dan saya memang suka race. So daripada motorsport dan race, Arabi cakap boleh tak jadikan dia wang. Maka saya wujudkan event management untuk buat race event dan juga workshop Continental Cup. Saya biasa buat event di track Sepang di seluruh negara dengan kerjasama badan swasta, kerajaan dan juga politik. Akan tetapi masa pandemik, masa Arabi cakap tadi, everything gone. Kami terjuduk, tak ada apa-apa dah. Tapi bila Arabi pakai seluar Alora, dapat kebaikan, dia berkongsi saja. Okey? Dengan perkongsian dia, maka selepas pandemik, dia terus 100% buat BE. Saya tak ada masalah. Pada saya buat konvensional, dia buat BE. Ada diversified dalam bisnes kami. Tetapi malangnya selepas pandemik, everything tak macam sebelum tu. Bisnes saya makin jatuh. Dalam masa yang sama, BE makin naik. Okey? Saya masa tu masa sakit jiwa. Ada 2 dunia dalam satu masa. BE dan juga conventional business. Dan saya menanggung kerugian beratus ribu. Siap berhutang. Tapi
bila Arabi ajak saya buat BE, saya bagi 200% dengan dia, 100% dengan dia dan 200% buat BE dengan nasihat upline RCCA Chong Chee An, cut everything, do BE. Maka daripada DCA kami naik CCA dan tahun lepas November kami jadi RCCA. Why we fight in BE? Why we fight jadi RCCA? First kali dalam kita buat BE, kalau kita full time, apa destiny kita? Apa hala tuju kita? Nak jadi RCCA bukan? Itu kita punya target kita. Bila kita jadi RCCA, kita boleh jadi role model pada network kita, pada keluarga kita. Sampai kami, Alhamdulillah, anak baru keluar universiti, fight in BE, ada dah jadi ambassador dan juga RCA. 2 orang. Dan yang ketiga, kita boleh encourage network kita. RCCA ni real, boleh fight dan capai dan dapat segala bonus dan juga apa yang BE janjikan pada kita. Sepanjang kami berfighting RCCA, sebenarnya banyak sangat pelajaran yang kami dapat, pengajaran yang kami dapat. Antaranya adalah bersabar, okey? BE ini bukan money game ya, dia perlukan masa. So kita perlu bersabar dan perlu menjalani prosesnya, okey? Tapi percayalah, conventional business lagi besar cabarannya, okey? So dan yang kedua adalah duplikasi. Apa yang kita belajar, BE ini ada satu sistem yang cukup luar biasa. Kita hanya tiru saja, baik dari segi minda maupun skill. Buat saja bertubi-tubi, kejayaan pasti milik kita. Dan yang ketiga adalah bersyukur, okey? BE sangat-sangat bersyukur atas apa yang BE dapat pada hari ini, okey? Kejayaan kita ini adalah pasti banyak sangat dugaan dan cabarannya. Tapi bila kita letakkan kesyukuran tu, hati kita akan tenang. Dan BE juga sangat bersyukur dengan semua mentor upline BE. Banyak sangat pengorbanan daripada mereka. Okey, kunci kejayaan kami yakin dengan BE dan kami jadikan BE ini kerja kita semua hidup. Bila kita jadikan BE ini lifetime career, kita akan all out dan buat sebaik mungkin untuk kita punya network. Satu. Kedua, tindakan yang bertubi-tubi. Tiada apa, dalam BE bukan semua benda senang. Ada naik dan turun. It's okay, teruskan perjalanan, buat bertubi-tubi sehingga kita berjaya. Dan next goal kami, setelah kami lahirkan 3 RCCA, RCCA Adibah selaku PD hari ini, RCCA Maizaha dan juga RCCA Munira dan Nazran dan juga RCCA Nur Hasana dan juga Rinaldi, kami janji kami ada line up rangkaian kami untuk kami jadikan RCCA termasuk yang di Indonesia. Akhir kata daripada kami, andai anda sudah tiada cara macam mana nak teruskan impian anda, percayalah, jangan stop, teruskan, buat BE. Di BE sangat cerah peluangnya. Be positif dan buatlah bertubi-tubi. Itu sahaja daripada kami. See you at RCCA.